Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk video kali ni, saya nak tunjukkan macam mana kita nak tengok live chat ataupun kita nak monitor live chat dekat Padu. Okey, mula-mula kita login, lepas tu kita klik ada teks live chat dekat atas ni, kita klik dekat sini, lepas tu dia akan bawa kita dekat sini lah. Okey, yang ini ada beberapa button yang kita boleh pilih ataupun filter lah. Kalau macam ni, kepada semua live chat kita boleh tengok. Yang ni yang mana yang assign dekat kita sahaja. Okey, yang ni yang unassign, yang user tu tak ada siapa-siapa punya agent lah. Okey, yang ni kita boleh filter, kita boleh pilih kita nak tengok status yang mana. Okey. Yang ini pula ada juga channel, beberapa channel yang kita nak pilih lah yang kita nak tengok. Okey. So dekat sini bila kita dah klik all ataupun kita klik mana-mana yang kita nak tengok, kita klik nama user tersebut. Dekat sini kita boleh tengoklah, kita boleh scroll ke atas, ke bawah, kita boleh monitor macam mana AI tu reply, betul ke tidak, tak. Kalau tak betul, kita betulkanlah dekat AI agent kita. Macam tu, okey. Dan dekat sini, kalau macam tengok dekat sini, the message cannot be sent outside the allowed window. Maksudnya dah lebih 24 jam. Kalau kita nak message dia, kita kena hantar template message lah, okey. Kita ada nombor telefon dia, kita ada email dia dekat sini. Kalau tak ada, kita boleh klik icon pencil ni untuk kita tambah lah, okey. Lepas tu kita boleh pilih beberapa custom user fee yang kita nak tengok. Yang ni technical lah. Okay. Yang ni note yang kita ada. Yang ni tagging. Yang ni adalah label. Yang ni adalah subscribe sequence. Kalau kita ada buat sequence, so kita boleh tengok lah user ni dia berada dalam sequence yang mana. Yang ini adalah shop order. Maksudnya kalau kita ada buat collect order dekat chatbot ni, so dia akan keluar dekat sini lah. Okay. Kalau dia bukan dalam kalau dia dalam masa 24 jam, so dekat sini kita boleh type. Okay, bila kita type, bila human take over chatbot tu, dia akan automatic pause 30 minit lah. Tapi kalau kita nak pause tu lebih daripada 30 minit, kita boleh klik dekat sini belah kanan ni dan kita boleh pilih lah. Okey, ada 5, 10, 15, 1 jam, 2 jam, 3 jam dan sebagainya. Okey. So, itu sajalah. Alright, terima kasih. Assalamualaikum.